Tiga kesilapan cash flow yang selalu dibuat oleh business owner. Ada satu fasa yang hampir semua business owner ataupun usahawan pernah lalui lah sebenarnya, adalah masalah cash flow. Sales jalan, tim kerja, projek masuk, tapi tak tahu kenapa setiap hujung bulan tu mesti rasa sempit, mesti rasa macam tak lepas nak buat pembayaran ni. Bukan sebab bisnes tak jalan, tapi sebab duit tak bergerak ikut apa yang sepatutnya kita kena rancang lah. Maksudnya fokus dia punya cash flow lah. Dan di sinilah ramai yang sebenarnya business owner yang mula sedar masalah sebenar bukan pada sale, tapi adalah pada cash flow. Cash flow biasanya bocor. Dia bocor tu secara perlahan-lahan kan, disebabkan akibat hasil daripada kita punya mungkin cara kita praktiskan, ataupun tabiat kecil kita yang mungkin usahawan tak perasan. Tapi sebabnya adalah usahawan selalu tengok duit hari ni, tapi tak pandang ke depan lah. Maksudnya hari ni duit macam ni rasa-rasa kita boleh ikut spend kan, macam tu. Tapi ramai usahawan yang lega bila tengok baki akaun bank masih ada. Selagi ada angka, selagi tu lah dianggap okey. Tapi apa yang jarang dibuat ialah minggu depan duit keluar berapa. Kita selalu tengok yang sekarang, tapi kita tak tengok yang in future tu apa. Bila bil datang serentak, sale belum tentu masuk. Masa tu lah start stress kan. Jadi cash flow sepatutnya kena fokus. Kita kena baca ke depan, bukan hanya kita lihat semata-mata hari ni je. Okey, yang kedua adalah customer lambat bayar. Sekarang ni operation dah berjalan ni. Dia dah berjalan tanpa break kan. Tapi situasi biasa, kerja dah siap, invoice dah keluar ataupun dah hantar kat customer, tapi duit belum masuk. Belum tentu customer bayar on time. Tapi business owner nak kena bayar gaji, nak kena bayar cost, nak kena bayar komitmen. So sale nampak je ada, sale nampak je aktif, tapi sebenarnya usahawan ni ataupun director ni dia tengah tanggung dia punya cost sendiri ataupun keluarkan duit sendiri tanpa dia sedar. Sebab apa? Sebab bisnes nampak je sibuk, tapi hakikatnya nyawa bisnes anda tengah tersepit because of duit yang sempit lah. Dan yang ketiga, anggap semua dalam bank account tu selamat digunakan. Bila mana usahawan ataupun director ataupun bisnes owner menganggap duit yang di dalam bank account anda tu adalah duit yang selamat digunakan, anda takkan nampak baki yang betul-betul, baki sebenar. Cash flow yang jelas adalah senjata utama. Jadi anda yang akan tentukan sendiri cash flow syarikat anda.